Ke anda pernah menerima panggilan telefon ataupun mesej daripada apa-apa saja agensi penguatkuasa, tiba-tiba je call anda atau mesej anda dan mendakwa dengan dakwaan tak ada kena-mengena? Bahaya, kerana itu mungkin panggilan daripada scammer. Saya akan kongsikan 25 jenis penyamaran yang selalunya digunakan oleh scammer untuk menyamar dan memperdaya anda sebagai mangsa mereka. Nombor 25, SPRM. Nombor 24, KDN. Nombor 23, kerabat diraja. Scammer akan menyamar sebagai kerabat diraja, menawarkan anda kononnya nak bagi hadiah dan bantuan wang ringgit. Nombor 22, JKR. 21, Immigration. Nombor 20, mereka menyamar sebagai peguam. Nombor 19, guru. Nombor 18, Kementerian Kesihatan Malaysia. Nombor 17, scammer menyamar sebagai Petronas. 16, menyamar sebagai TM. 15, Lazada. 14, Big Pay. 13, mereka menyamar sebagai Pos Malaysia. Mereka akan mesej atau call anda, kononnya ada penghantaran parcel di atas nama anda. Seterusnya nombor 14, mereka menyamar sebagai Custom. Nombor 13, yang ni pun banyak juga guys, mereka menyamar sebagai Mahkamah. Kau kan mudah takut dan goyang kalau dengar perkataan mahkamah. Nombor 12, mereka menyamar sebagai Kementerian Komunikasi. 11, Kementerian Digital. Nombor 10, mereka menyamar sebagai TMB. Nombor 9, yang ni pun tengah top dan trend, mereka akan menyamar sebagai Etika Insurance. Mereka call anda, mengatakan yang kononnya ada tuntutan insurans yang dibuat di atas nama anda. Nombor 8, banyak gila scammer yang call anda menyamar sebagai pegawai bank. Mana-mana bank lah yang ada kat Malaysia. Nombor 7, mereka menyamar sebagai saudara anda. Nombor 6, scammer menyamar sebagai keluarga anda. Nombor 5, mereka menyamar sebagai rakan anda. Untuk yang 5, 6, 7 ni, mereka akan menyamar sebagai individu-individu tersebut untuk meminjam duit anda. So lepas ni, kalau ada orang mesej nak pinjam duit, kau jangan layan, kau ignore, kau abaikan je. Lagipun kau memang tak nak bagi pinjam duit pun kan. Nombor 4 guys, scammer menyamar sebagai LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nombor 3, ini pun banyak gila. Scammer menyamar sebagai syarikat delivery, contohnya JNT, DHL dan lain-lain lagi. Kononnya ada parcel, ada barang yang hendak dihantar di atas nama anda. Nombor 2, scammer akan mesej anda mengatakan anda menang cabutan bertuah. Nombor 1, champion. Banyak gila kes dekat Malaysia ni, scammer akan call atau mesej anda, mereka menyamar sebagai pegawai polis. Rata-rata rakyat Malaysia panik dan mudah takut bila mendapat panggilan daripada polis. Kau tak buat salah, engkau bukan penjenayah, engkau tak ada melanggar undang-undang, so kau jangan takut bila kau dihubungi oleh polis. Jika anda menerima panggilan telefon ataupun mesej daripada mana-mana yang saya sebutkan tadi tu, anda semak dan sahkan terlebih dahulu. Betul ke tak mereka yang call aku? Kepada anda semua yang mungkin ada menerima panggilan telefon atau mesej daripada selain yang saya sebutkan tadi, boleh komen di bawah. Anda mungkin boleh kongsikan pengalaman anda. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.